Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan saya Izzatul Akmal dalam rancangan Inspirasi Koko musim ke-6. Untuk episod kali ini, saya akan membawa anda mengembara ke pantai timur semenanjung Malaysia iaitu negeri Kelantan, Darul Naim. Jika dalam episod-episod sebelum ini kita diperkenalkan dengan industri pengeluaran coklat, tetapi pada episod kali ini kita akan dibawa menyusuri pula informasi mengenai aplikasi produk-produk koko dalam masakan. Minggu ini saya akan kongsikan dengan anda informasi mengenai penggunaan dan aplikasi produk-produk koko dalam kursus-kursus yang ditawarkan oleh bahagian ekonomi rumah tangga iaitu ERT, Sekolah Menengah Vokasional di negara kita ini. Antara kursus-kursus ini yang ditawarkan termasuklah kursus catering serta kursus bakery dan confectionery. Untuk makluman anda, Sekolah Menengah Vokasional ini merupakan pendidikan menengah atas berteraskan akademik dan vokasional. Sekolah ini yang dulunya dikenali sebagai Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional telah distruktur semula pada awal tahun 2012 dan kini Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional dikenali sebagai Sekolah Menengah Vokasional. Ianya menyediakan pengetahuan asas, teknologi dan kemahiran teknik serta vokasional bagi memenuhi keperluan sektor industri dan perdagangan termasuklah industri koko. Pendidikan teknik dan vokasional ini adalah sebagai landasan melatih dan menyediakan para pelajar yang berkebolehan dan mahir dalam bidang-bidang tertentu untuk diaplikasikan apabila pelajar-pelajar lepasan sekolah menengah vokasional ini memasuki alam pekerjaan nanti. Ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan yang turut memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk memenuhi keperluan tenaga mahir dan separuh mahir dalam negara kita. Dan seperti biasa, kita saksikan demonstrasi sajian koko menggunakan produk-produk koko dan temu bual Chef Amir di salah sebuah sekolah menengah vokasional dalam segmen Tirai Koko minggu ini. Untuk mengetahui sekolah menengah vokasional mana yang bertuah, kita terus ke segmen Tirai Koko bersama dengan Chef Amir Hamzah. Jom ikut saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar para penonton? Selamat bertemu kembali dalam segmen Tirai Koko bersama dengan saya Chef Amir. Hari ini saya berada di Tanah Merah Kelantan. Nak buat apa tu? Saya berada di Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah Kelantan Darul Naim. Dan istimewa sekolah ini kerana dia begitu dekat dengan hati saya. Saya pernah datang ke sekolah ni lebih kurang 10 tahun dulu. Dalam program khusus masakan berasaskan koko dan juga program aplikasi produk koko ke sekolah-sekolah. Anjuran Lembaga Koko Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Teknikal Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sekolah ini merupakan salah satu daripada destinasi singgahan kami. Selepas 10 tahun saya kembali semula ke sekolah ini, tetapi kali ini lahirlah dua orang adik, iaitu adik saya Muhammad Faik Marwan bin Mukri dari kursus bakery dan juga adik Puan Farah Adiba binti Wazin daripada kursus bakery juga. Adik, selamat datang ke segmen Tirai Koko bersama dengan saya. Dan hari ini saya dikabarkan ada resipi istimewa yang nak dikongsikan dengan para penonton. Boleh bagi tahu para penonton apakah resipi istimewa kita pada hari ini? Hari ini kami akan menunjukkan kek coklat mayonis yang disaluti coklat fudge. Kek coklat mayonis dan juga coklat fudge. Jadi kek, apakah langkah-langkah yang kita nak gunakan dalam proses nak buat kek ni? Sekarang ni saya akan campurkan serbuk koko. Kemudian kita masukkan soda bikarbonat. Yang ni kita gaul dan kita ayak. Sekarang ni saya akan masukkan mayonis. Masukkan gula. Sekarang ni saya akan campurkan esens vanila ke dalam air. Sekarang saya akan tuangkan ke dalam adonan kita. Masukkan tepung. Kita terus putar dia. Kita putar dia. Kepada tiga penonton, inilah adunan dia. Mudah saja untuk kita buat ya. Masuk je kat dalam jug begini dan terus tuang. Tuangkan 3/4 daripada kecawan ni. Ya para penonton, kita akan bakar ni selama berapa minit? Selama 25 minit. 25 minit para penonton. Jadi tunggu sebentar lagi. 25 minit kita akan kembali semula. Tunggu.
Tu dia para penonton. Kek kita yang keluar daripada oven. Gebu. Halus. Jadi apakah bahan-bahan nak buat coklat fudge ni adik? Okey, sekarang ni saya akan masukkan susu cair. Okey. Masukkan tepung gandum. Dan last sekali masukkan tepung koko. Kita kacau Fadli. Para penonton, kalau kita perhatikan di sini, mereka menggunakan teknik kukusan ataupun double boiler. Tu dia para penonton. Fudge kita dah berkilat, dah pekat. Mari kita tuang. Okey, pada kita sudukan ni ya. Kita sudukan je. Sapu je. Kita taburkan dengan kacang badam. Para ambil yang coklat urai. Kita letakkan kat sini. Ya, para penonton. Ini adalah kek yang sama, tapi ini adalah versi yang besar dan ini adalah versi yang kecil. Jadi adik ya. Mari sini. Saya tolong hiaskan sedikit. Kita akan hias menggunakan krim krim mentega ya. Jadi beginilah para penonton hasilnya kek coklat mayonis dengan krim coklat yang dihasilkan oleh dua pelajar daripada Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah. Jadi penonton jangan ke mana-mana kerana selepas ini saya akan bersama dengan dua orang lagi pelajar daripada Sekolah Menengah Vokasional ini yang akan menunjukkan dan berkongsi satu lagi resipi istimewa daripada sekolah ini. Jadi tunggu dan jangan ke mana-mana. Hai para penonton, kembali lagi dalam segmen Tirai Koko bersama dengan saya Chef Amir. Saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah Kelantan. Dan kali ini saya bersama dengan dua orang lagi pelajar daripada sekolah ini iaitu adik Tengku Nursaila binti Tengku Muda Asri. dan juga Najihah binti Muhammad Rehman dari kelas Beki. Saya ingin menunjukkan coklat yang diintikan durian dengan asam bor. jadi adik Tengku apakah langkah seterusnya yang kita nak buat ni? Ambil coklat dan masukkan dalam double boiler ataupun kukusan. Sebelum itu, potong halus-halus supaya cepat cair lah. Cukup dah. Jadi adik Tengku ini adalah acuan yang kita nak buat coklat Para penonton, ini adalah acuan khas yang kita gunakan untuk buat coklat dan kita boleh beli di kedai-kedai penjual bahan bakery. Untuk menghasilkan coklat buatan tangan yang cantik dan berkilat, kita mesti pastikan yang acuan ini perlu kering dan bersih. Saya ambil satu, mari kita lap ataupun kita keringkan dia. Para penonton inilah coklat yang telah dicairkan Coklat Malaysia yang khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Letakkan coklat ni dalam acuan ni. Letak inti. Letak balik lapisan yang kedua. Adik kita masukkan inti dia. Yang adik Najihah kat sana masukkan inti durian Lagi banyak kita belajar pasal coklat, lagi banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Gunakan scraper untuk membersihkan atau meratakan permukaan yang comot. Saya tolong. Berapa lama ni nak letak ni? Lama 10 minit. 10 minit je saya masukkan. Adik yang mana-mana, adik bersama dengan para penonton, saya masuk ke dalam oven tu dia tunjuk kat para penonton. Coklat kita tadi dah pun keras, sejuk ni. Ni cara nak keluarkan. Ambillah dulang, balikkan di atas dia. Balikkan je. Ni ikut sangat. Terus keluarkan. Keluar tak? Tekan sikit. Mari kita masuk kat dalam cawan kertas yang kecil ni. Cawan kertas ni kan, bila kita masukkan dia tak muat. Jadi cara dia kita masukkan jari kita dulu, kita kembangkan rasa dia. Nampak? Bila kita dah kembang macam ni, barulah kita keluarkan, kita masukkan coklat kita. Saya susunkan boleh? Boleh, kita Chef. susun kat dalam ni. Hiaskan dia, barulah kita boleh jual dia dengan harga yang mahal. Tu dia, dek. Beginilah rupanya para penonton, coklat yang telah dihasilkan oleh dua orang pelajar iaitu adik Najihah dan juga adik Tengku Sohaila. Dan itulah para penonton resipi-resipi menarik yang dapat kami kongsikan bersama dalam segmen Tirai Koko dalam episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen Tirai Koko pada minggu depan bersama dengan saya Chef Amir. Dari itu, Assalamualaikum. Bye.
Itu dia paparan menarik segmen Tirai Koko episod kali ini mengenai penggunaan dan aplikasi produk-produk Koko yang diterapkan dalam mata pelajaran di Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah, Kelantan. Bertuah sungguh ya, Chef. Pelajar-pelajar sekarang ni melalui kursus-kursus yang ditawarkan, banyak ilmu pengetahuan dan kemahiran yang boleh dipelajari dan dipraktikkan, termasuklah aplikasi dan penggunaan produk-produk Koko dalam menyediakan makanan yang lazat dan berkhasiat. Baiklah, Chef, selalunya kita bercakap pasal coklat gelap, coklat susu. Jadi kali ini saya nak tanya Chef lah mengenai khasiat lemak koko. Sebab kalau orang di luar sana pun dengar perkataan lemak tu, dia orang pun dah takut dah, Chef. Lemak koko merupakan lemak semula jadi yang diekstrak daripada biji koko kering. Dan dalam lemak koko mengandungi 38% asid olik, iaitu asid lemak tidak tepu yang dapat merendahkan paras kolesterol dalam badan kita. Baru tahu sekarang ni, coklat bukan saja sejenis makanan yang sedap, berkhasiat, ia juga menyumbang pada pemakanan yang seimbang. Betul. Kerana coklat sebenarnya menyumbang sebanyak 15% lemak yang diperlukan oleh badan kita. Ya, betul tu. Baiklah, lepas ni Chef nak bawa kami ke mana? Nak berjumpa dengan siapa pula lepas ni? Baiklah, saya akan bawa para penonton segmen Tirai Koko bersama dengan saya untuk bertemu dengan penolong kanan pentadbiran SME Tanah Merah ini. Jangan buang masa, jom ikut Jom. Chef. Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton. Bersama dengan saya sekarang ni adalah penolong kanan pentadbiran 1 Sekolah Vokasional Tanah Merah Kelantan, iaitu Tuan Haji Muhammad Razi bin Wan Ismail. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama dengan saya dan juga para penonton segmen Tirai Koko pada kali ini. Jadi boleh Tuan Haji ceritakan mengenai sedikit tentang latar belakang sekolah ini dan juga perkembangan terkini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada LKM atas memilih Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah sebagai untuk rancangan ini. Dan kali inilah betul-betul nasib baik sebab kita baru selesaikan 5S untuk peringkat sekolah. Tak sampai 5S. seminggu dan alhamdulillah sekolah kita telah diiktirafkan sebagai mencapai tahap yang ditetapkan oleh MPC. Jadi kalau tengok sekarang ni memang berubah banyaklah. Pada tahun 1997 sekolah ni telah dinaikkan taraf balik kepada Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah dan ditambahkan dengan 3 kursus daripada teknikal. Disamping dengan sekolah kursus yang sedia ada. Jadi pada tahun 2010 sekolah ni naik di-upgradekan lagi kepada Sekolah Menengah Vokasional selaras dengan konsep 2020. Sebab masa ni Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah menyediakan 21 kursus. Jadi kita ada sekarang pelajar seramai 1,129 orang. Dan sekolah kita adalah sekolah yang paling besar di Malaysia. Paling ramai cikgu, paling ramai staf. Betul. Sekolah terbesar dengan 168 ekar. Bertepatanlah dengan apa yang disyaratkan oleh LKM untuk mempromosikan Koko. Kursus yang terlibat iaitu kursus ERT, kita cuma ada 2 yang terlibat secara langsung, iaitu kursus bakery dan kursus catering. Untuk kelayakan untuk masuk ke sekolah menengah vokasional ataupun ke college vokasional, dia cuma perlukan pelajar-pelajar yang sederhana sahaja. Maksud Tuan Haji sederhana tu macam mana? Bukan terlalu tinggi PMR, bukan terlalu rendah PMR. Sebab kebanyakannya menganggap bahawa sekolah vokasional akademik tak ada. Tapi sebenarnya kita ada akademik. Jadi cuma peratusan dia tu tak seperti sekolah biasalah. Dia lebih kepada hand skill lah. Yalah. Maksudnya lebih kemahiran itu untuk ya. college vocational kita lebih pada 70-30 je lah. Jadi kelayakan pelajar tu minimal je, yang sederhana sahaja. Sederhana ya. Panjang penubuhan sekolah ni daripada tahun 1989 kita tak pernah pun keluar pelajar yang dapat straight A. Wah. SPM 2011 tahun paling sejarah dan itulah 2 pelajar kita yang memecah rekod dapat straight A. Wah. Semua daripada pelajar ERT. Seorang bakery, seorang catering. Jadi Tuan Haji, setakat ni bagaimana dengan kerjasama di antara sekolah vokasional ni dan juga lembaga Koko Malaysia yang telah sedia terjalin lebih daripada 10 tahun ini? Jadi saya merasa bersyukurlah sebab sekolah kita dah dipilih oleh Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Zon Timur
sebagai sekolah yang menjadi rujukan untuk LKM. Jadi daripada tahun 1998 sampai sekarang masih lagi ada hubungan antara sekolah dengan Lembaga Kukuh Malaysia. Kerjasama diberikan oleh LKM amat besarlah dan diharap usaha ini akan diteruskan Terus sampai tahun-tahun akan begini datang lah. walaupun kita dah jadi college vocational. Ya, Terima kasih insyaAllah. saya ingin ucapkan kepada pihak LKM. Jadi terima kasih banyak Tuan Haji kerana sudi bersama dengan saya dan juga para penonton. Jadi itulah para penonton informasi dan juga paparan yang bagi saya sangat menarik yang dapat saya kongsikan dalam episod pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi bersama dengan saya Syekh Amir yang pastinya dalam segmen Tirai Koko. Baiklah, tadi para penonton telah disajikan oleh demonstrasi dari pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah Kelantan. Apa kata kita ke segmen Kreatif Koko pula bersama dengan Puan Nur Haslita binti Ibrahim dari Lembaga Koko Malaysia. Kita lihat bagaimana Puan Nur Haslita membuat gubahan hantaran coklat paning kasih terindah menggunakan produk-produk koko. Jom kita lihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dalam Kreatif Koko, saya Nur Haslita binti Ibrahim dari Lembaga Koko Malaysia ingin menunjukkan cara bagaimana untuk membuat gubahan menggunakan coklat. Mula-mula, kita hiaskan balang terlebih dahulu ya. Kita untuk teruskan lagi, kita gunakan kertas untuk buat penutup dia. Ini saya dah siap potong. Kita gunakan pelekat dia kat bahagian penutup dan kita lekatkan tepi dulu dan kertas yang kita potong tadi letak ke atas penutup dia. Baiklah, langkah seterusnya kita gunakan ribbon. Dan ni kita kena hati-hati sebab panas. Letak penutup dia. Untuk cantikkan lagi saya gunakan ribbon kecil Ini tak perlu banyak gam lah. Letak jarang-jarang je. Dan untuk menaikkan serinya kita gunakan tali kertas. Ikat untuk naikkan seri lah macam cakap. Ikat jadikan simpulan yang menarik lah. Ikat ketat-ketat. Macam ni Kalau cantikkan dia lagi, kita tambah lagi ribbon. Ikat Cara nak buat ribbon simple je, semua orang boleh buat lah saya rasa. Tegak. Jangan terlalu panjang gunakan ribbon kecil macam tadi juga. Jangan terlalu banyak gam Saya lekatkan di atas ni. Saya letak butang yang bercorakkan macam-macam lah dia. Saya pilih teddy bear yang cute kan. Gam juga. Tu lekat macam ni pun dah tengok cantik kan. Baiklah, langkah seterusnya kita siapkan yang bahagian bawah bahagian balang. Kita tak nak nampak kosong Letakkan dia. Tambah lagi dengan ribbon yang saiz kecil Kita gunakan butang yang pelbagai corak Saya tegang. Siap dah. Tengok sekeliling. Ini pandangan depan. Masukkan coklat. Kita tutup Tada. Siap. Baiklah, untuk membuatkan bekas balang bekas kita yang tadi, untuk lebih eksklusif kita tambahkan dia pas kat sekeliling supaya tak nampak kosong Right. Untuk kita gunakan jerami kertas. Letakkan supaya dia tak nampak tapak dalamnya. Dan yang terakhir kita letakkan bunga untuk menambahkan seri lagi.
inilah hasilnya. Gubah ini saya namakan Kasih Terindah. Diharap para penonton dapat mencubanya di rumah. Selamat mencuba! Bagi anda yang ingin menyertai kuis ini, sila jawab soalan yang tertera. Taipkan LKM, jarak, type kuis, jarak dan jawapan sama ada A, B atau C dan hantarkan ke 32776. 3 pemenang mingguan akan menerima hadiah berupa wang tunai RM300 dan bengkel terokai rasa coklat bersama Chef Amir, tajaan Akademi Chef Amir, tertakluk kepada terma dan syarat. 2 hadiah utama akan menerima wang tunai RM1,000. Pakej khusus membuat coklat bernilai RM1,900, tajaan Lembaga Koko Malaysia. Starter kit membuat coklat buatan tangan, tajaan syarikat The Chocolate Effect dan penginapan 2 hari 1 malam di Golden Palm Tree Resort and Spa Sepang menanti 2 pemenang bertuah. Untuk hadiah utama, kumpulkan jawapan episod 1 hingga episod 12 beserta slogan "Saya suka menonton rancangan Inspirasi Koko kerana..." tidak lebih daripada 15 patah perkataan dan email ke inspirasikoko@koko.gov.my sebelum 31 Disember 2012. Itulah para penonton, informasi menarik yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda dalam Inspirasi Koko musim ke-6 episod ke-8 ini. Kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Saya harap semoga apa yang dipaparkan tadi akan menambahkan lagi pengetahuan anda mengenai industri koko di negara kita ini. Jika anda ada sebarang kemusykilan atau memerlukan maklumat lanjut mengenai rancangan ini, hubungilah Lembaga Koko Malaysia atau layarilah laman web Inspirasi Koko di www.koko.gov.my. Cubalah juga ya produk kreatif koko yang diberikan nama gubahan hantaran coklat Penning iaitu Kasih Terindah yang ditunjukkan oleh Puan Nur Hasrita Ibrahim tadi. Penonton, jangan lupa menyertai kuis Inspirasi Koko musim ke-6 ini untuk memenangi pelbagai hadiah menarik yang disediakan. Sekian dahulu buat masa ini, sampai bersua lagi di minggu hadapan dalam Inspirasi Koko musim ke-6 pada hari dan waktu yang sama bersama saya Izzatul Akmal di TV2. Yang pastinya Koko Malaysia. Khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Jumpa lagi.